Pelakon dan usahawan Nur Fazura memilih untuk tidak mengulas lanjut berhubung dakwaan mengenai hutang syarikat pembekal tudung bernilai 4.65 juta baru-baru ini. Sebaliknya, kata Fazura, dia sudah pun menyerahkan perkara itu kepada pihak peguam untuk diselesaikan mengikut saluran undang-undang. Saya rasa tak perlu saya jelaskan lebih-lebih sebab kalaupun saya jelaskan, belum tentu orang akan faham. Jadi cukup sekadar memahami bahawa saya adalah diri saya dan syarikat itu entiti berasingan. Perkara ini juga adalah sulit, saya tak perlu nak jelaskan dan saya rasa memang tak perlu pun. Sebenarnya banyak pihak di luar sana membuat spekulasi dan mungkin juga ada yang menabur fitnah di merata tempat, ujarnya. Fazura berkata demikian ketika ditemui pada majlis tayangan eksklusif muzik video single terbaru Fazura bersama Adi Govinda berjudul Luar Biasa bertempat di Aurum TRX pada Jumaat. Dalam pada itu ditanya sama ada isu tersebut memberi kesan terhadap reputasi dan perniagaannya, Fazura mengakui perkara berkenaan. Bagaimanapun Fazura lebih selesa bersikap positif selain menyifatkan ujian seperti ini, umpama asam garam dalam perniagaan. 8 bulan kebelakangan ini macam-macam yang saya lalui. Jadi, kalau ditanya sama ada saya terkesan, sudah tentu sedikit sebanyak. Saya rasa juga saya pun manusia biasa yang ada perasaan tapi yang faham itu adalah perkara biasa dalam dunia perniagaan. Semoga semua ahli perniagaan wanita, inilah realiti yang kita kena tempuh. Hanya yang pernah berniaga sahaja akan faham perkara-perkara seperti ini, katanya. Malah katanya demi menjaga kesihatan mental, Fazura juga enggan membaca sebarang komen negatif di media sosial. Selanjutnya saya memang tak baca media sosial, tak tengok TikTok, tapi sekarang saya ada tengok. Alhamdulillah semuanya bermula daripada peminat juga. Orang tag di saya juga masuk. Saya rasa thread ini sangat positif. Memang saya aktif di situ, tapi Facebook, apatah lagi TikTok, saya memang jarang tengok sekarang. Komen-komen pun saya tak baca, malah orang sekeliling pun tahu mereka tak berikan sebarang info kepada saya sebab tak nak tahu. Saya memang menjaga kesihatan mental saya. Saya nak hidup dengan tenang, saya nak gembira dan saya nak terus fokus kepada kerjaya perniagaan dan membesarkan anak saya. Anak saya dialah permata hati saya, jadi itulah yang paling penting dalam hidup saya sekarang. Apa-apa berita gosip atau fitnah saya memang tak ambil tahu. Alhamdulillah saya tenang dan ingin terus begini, jelasnya.